So today we see lesson 3 ya. Okay, bab 2, rekod tak lengkap. Okay, pasal rekod tak lengkap, apa maksud rekod tak lengkap? Uh, you remember kitaran perakaunan? I want to test you guys first. Hey Molly, kitaran perakaunan. Form 4 banyak. Tapi ini pun basic untuk kita biar accounting lah. Ha? So step 1 is what, Molly? Kitaran perakaunan, ingat ke? Buku catatan perekod. Bukan. Do, Dokumen perniagaan. dokumen sumber. Oh, Okay, step 2. Division? Journal am. Bukan. Jurnal am adalah sejenis apa? Is under what? Bu, you know? Buku? Oh, buku catatan pertama. Yes. Tadi Tan Molly cakap ya. Okay, this one is jurnal am, jurnal khas, right? Okay, then step 3. Tan Molly? Tan Molly? L. ledger. Ledger. Okay, ledger. Ayo, I will sometimes will test from 4 thing because it's basic, right? Tivisha, step 4. Imbangan duga. Imbangan duga, betul. Okay, 5. Tamoli. Per. La. Pelarasan. Pelarasan. Okay, Tivisha. Kesilapan. Hah? No. Kesilapan, that one is the chapter name. Imbangan. Imbangan duga. Duga. Imbangan terselaras. Terselaras, betul. Terselaras. Then 7, Tamoli. Catatan. Penutupan. Penutupan, correct. Okay, Tivisha, last one. Penyata keuangan. Ayo, how come you guys not remember? Tak boleh, tak boleh. Ini mesti hafal banyak. Tak boleh, tak boleh. Okay, by the way, kamu nampak tak? Kalau kamu banding ini dengan form 4 punya benda. Dokumen adalah bab berapa? Dokumen adalah bab 3. Lepas tu buku catatan bab 4. Dan bab 5. Bab 6. Lepas tu dia pergi penyata kedudukan. Ini adalah bab 7. Okay, sebenarnya saya boleh kita macam ni tak? This can be a cycle. Kalau saya tak ada benda yang salah. Pelarasan adalah kalau saya terlupa ataupun ada kesilapan. Kita buat pembetulan. Pelarasan tu macam kita buat pembetulan. Recorrect it.
Tapi kalau tak ada salah, tak payah buat salah, tak payah buat pembetulan, no need correction, then ini dia punya cycle. Tapi, kadang orang human must have mistake, correct? Tak ada orang 100%, no people is perfect one. So, kalau ada pelarasan, kita sini bab 8. Itu imbangan duga terselaras pun bab 8 juga. Okay? Catatan penutupan ini terletak dekat bab 5 sebenarnya. Tapi, yeah, it should be like this lah. Okay, never mind. Okay? Then, dokumen. Apa maksud dokumen? Dalam dokumen ada apa? Bagi contoh, satu orang bagi saya satu contoh. What, Tibisha? Invoice. Yes. Okay. Then Molly? Journal. Journal is not document. Journal tu buku catatan pertama. Receipt. Receipt, okay. Tibisha, apa lagi? Ada banyak. Bil tunai. Bill tunai. Then Molly? Buku tunai. No. Tunai is ledger or buku catatan pertama. Itu bukan dokumen. Dokumen maksudnya yang kamu pergi kedai, kamu bayar barang, kamu dapat punya itu benda. Tisha ada jawapan? Nota apa? Nota? Makluman debit. Nota debit. Nota debit dengan nota Kredit. kredit. Tadi Tivisha cakap makluman debit, makluman kredit itu pun betul. Ada lagi apa? Slip daftar tunai. Ada lagi cek. Tadi orang cakap cek pun. Cek. Ada lagi voucher pembayaran. Biasa macam itulah. So, ini dokumen. Kalau hilang lah. Boleh rekod lagi tak? Can we do account if hilang already? Tivisha? Yes, teacher. Boleh. If my document no more, like gone already, disappear. Can I still able to do account? Tak. Tak boleh. Tak boleh. Then how? Boleh. Tak ada dokumen kita masih boleh buat. Tapi kita kena guna rekod tak lengkap punya kaedah. That's why we learn chapter 2 lah. Rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap means my record is not complete. Okay? So, now we see here. Rekod tak lengkap apa maksud? Maksudnya, kita punya cara rekod account tidak ada ikut sistem catatan bergu. Maybe itu bos tak pernah ambil accounting. Dia tak pernah ambil SPM, prinsip perakaunan. Kalau dia tak pernah ambil dia pandai debit credit ke? Oh, tak pandai. Apa tu sistem catatan bergu? Apa tu? Siapa tu Luca Partially? Who is this guy? I don't know. Apa debit, apa kredit? Oh, debit tambah, kredit tolak. Betul ke? Tisha, is it correct? Debit tu tambah, kredit tu tolak. Betul. Salah. Siapa cakap debit tambah, kredit tolak? Bukan, no. Bukan. So, banyak orang tak tahu. Even though you see Tisha learn accounting, you also don't know. Kan? You ingat debit tu tambah, kredit tu tolak. Banyak orang ingat macam tu. Salah tau? Bukan.
Nanti saya buat you betul lah. Okay, nanti ya. Lepas tu, kalau dia sistem catatan bergu mesti melibat berapa account? Setiap urus niaga mesti ada debit dan kredit. Mesti sekurang-kurang ada 2 account. Kan? At least 2 account. Tapi dia rekod satu saja. Mungkin, saya dapat 100 daripada Ali. So, saya tulis tu, saya debit saya punya tunai 100. Tapi, dia ada kredit Ali ke? Dia terlupa. Lepas tu, dia bayar duit. Saya bayar kepada Abu duit 50. So dia kredit tunai. Sebab dia ingat debit kredit tu tambah tolak saja. So dia kredit tunai 50. Abu ada rekod ke? Tak ada. Dia tak tahu pun nak rekod Abu. Dia tak pandai mah. So dia hanya rekod satu kali saja. Jadi rekod yang macam ni kita panggil sistem catatan tunggal. Kamu tahu tunggal dalam English apa maksud tak? Do you know what is tunggal? Satu orang. Or you call it single. Single entry ya. This is called single entry. Tapi kita accounting mesti double entry. Should be double but they record single. So single entry, is it correct? No. This is wrong. Okay, single entry is wrong. So kalau dia record macam ni, kita akan ada rekod yang tak lengkap. We have incomplete record. Okay, so normally happen where? Normally happen for the small restaurant, small shop, small business. Okay? Kedai runcit lah, penjaja makanan lah, gerai lah, restoran lah. Sebab biasa business kecil, dia ada duit untuk, you rasa dia ada duit untuk dapat satu accountant? Is it enough money to hire an accountant for the bazaar punya gerai? No, accountant at least 2,000. Itu bazaar punya gerai ya. Sekarang kan sudah nak puasa kan. They are going to start the bazaar already. Then they don't have money. They earn also maybe 2,000. How come they have money to hire a 2,000 accountant? So they just simply record, then it become incomplete record. Okay, so let's see what is the reason of incomplete record. Punca dia reason. First one, because they only apply single entry and record. Sistem catatan tunggal, which is wrong. Cannot have single, but must be have double. Mesti sistem catatan bergu. Okay, then next. Mungkin banjir lah, kebakaran lah, kecurian lah. Kita punya dokumen yang receipt lah, bil, tunai, semua hilang sudah, habis. Kalau sudah hilang, kamu tak akan tahu dia pergi mana. Tapi itu rekod ada, itu urus niaga ada berlaku tak? Is the transaction happen or not? Saya bayar kepada Abu 50 ada berlaku tak? Ada, tapi receipt dia hilang saja mah. I paid already but gone already. I don't know where. So ini pun tak lengkap. Ataupun saya simpan itu dokumen tapi saya tidak systematic. What is mean by not systematic? Kamu ingat last time kamu belajar charta account? Do you remember charta account? Divisha macam tak ingat apa tu Tempoly ingat ke charter account? Tak. Okay, charter account is a systematic way for you to record. So example, they will show you like, okay, asset bukan semasa is 1,000 to 1,000, 1,002. Then asset semasa is 1,201 to 1,300. Then belanja is 1,301 to 1,600. Ingat ke ni, Divisha? This is actually, what is this? This is a filing number. So you file it. Okay, contoh.
Oh, ini receipt. Receipt ni beli aset bukan semasa. So, kita cari aset bukan semasa. Oh, number 115. 1015. Then you take it and then put inside lah. Then, teacher ask you lah. Do you keep your worksheet properly? Yang latihan yang saya send you, ada simpan baik-baik tak? Ada. Temoli ada simpan baik-baik tak? Ada beli satu file, ada simpan tak? Ada. Tak ada kan? So means that you are not systematic. Kamu tak ada systematic, kamu tak simpan benda ikut tarik, ikut apa, you tak ada systematic. So kalau you tak systematic dalam account, you punya dokumen macam macam like messy lah. Messy. Then next time you cari, itu accountant tanya, saya tengok you punya bank tulis you sudah keluar RM1 dah. Mana receipt? Alamak, saya lupa sudahlah. Mungkin saya sudah buang dalam tong sampah lah. Ataupun mungkin saya sisip sini, saya sisip sana lah. Sisip mungkin dekat dompet saya. Nanti saya cari dompet saya. Kalau macam tu, you punya record pun tak lengkap. Faham? Boleh hafal Okay, then. Kalau tak lengkap, apa yang akan terjadi? Senanglah. Kalau tak lengkap, dokumen tak lengkap, you punya imbangan pun tak akan boleh buat. Betul tak? Your document not complete until imbangan duga fail already. Kalau imbangan duga tak dapat buat, you boleh cari untung rugi tak? Tak boleh. So, untung rugi kamu mungkin akan terlebih kira ataupun terkurang kira. Okay? It's not accurate. So, lepas tu you punya PKK boleh buat ke? Tak. PKK kamu. PKK pun tak boleh buat sudah. So, kedudukan kewangan pun sukar ketahui. You cannot know what is the exact amount you have. Okay? Okay, we go to here first. I test you first. Don't see here. Okay, TV Syah. Bagi tahu saya 3 sebab. Okay, bagi tahu saya 3 sebab kenapa rekod tak lengkap. Apakah sebab-sebab dia? Sebab sistem tunggal. Sistem Okay, dia mengamalkan sistem tunggal. catatan tunggal. Okay, apa lagi? Dokumen macam mana? Dokumen dia hilang sebab apa? Sebab banjir. Sebab banjir ataupun fire. Kebakaran. Kebakaran ataupun ada orang masuk and then Hilang. curi. Curian. Okay, tapi dia bukan curi you punya dokumen. Mungkin dia nak curi you punya duit. Tapi you punya duit dengan dokumen sama sekali. So they take it away lah. Okay. Okay, number 3. Ataupun you punya dokumen tidak simpan dengan apa? Sistematik. Tidak sistematik. Tidak simpan dengan sistematik. Okay, then. Itu punca mah. So, sekarang apakah dia punya kesan? Tan Molly. Ada 3 kesan juga. Kita punya apa? Imbangan juga tak dapat sediakan. Tak dapat sediakan ataupun dia tak imbang. Okay, lepas tu? PKK tak dapat buat. Itu last. Sebelum PKK. Untung rugi tak dapat. Yes, apalah. So, kalau apa tak dapat buat, maksudnya kita tak tahu kita punya untung ataupun kita punya rugi berapa. Mungkin kita boleh buat, tapi dia tak betul. Okay? So, kalau macam ni, macam mana kita nak selesaikan masalah ini?
Okay. Rekod tak lengkap ada dua cara. Saya nak kamu salin dekat you punya kertas. You ada, kalau ada print kertas ni, you boleh tulis dekat ruang kosong. Tapi kalau tak ada print, you ambil satu kertas kosong. Okay. Okay, rekod tak lengkap, kita ada dua penyelesaian. Satu panggil kaedah perbandingan. Satu panggil kaedah analisis. Okay. Kaedah perbandingan maksudnya kita nak banding, compare. Kita nak banding apa? Kita punya asset, liability, equity. Okay, asset, liability, equity. Siapa yang tak terlibat sini? What is not involved? Ada asset, ada liability, ada equity. Siapa yang tak terlibat? Yang liability bukan semasa, aset bukan semasa. Bukan. Hasil Hasil and who? belanja. Belanja. Betul. Hasil dengan belanja tak payah masuk. Okay, we don't need hasil, we don't need belanja here. Please remember. Tapi kalau analisis pula, kita akan guna asset, liability, equity, hasil, belanja. Means all included. Semua ada punya. Sini sangat penting. Okay, then. Okay, this is the first one. Number 2. Kaedah perbandingan, kita akan guna formula equity pemilik. Siapa boleh bagi tahu saya formula equity pemilik apa? Modal Kerja awal. awal. Modal awal tambah apa? Modal awal tambah Equity untung pemilik. bersih. Untung bersih. Ambil. Tolak Okay, dia ada lagi tambah satuan. Modal tambahan. Tolak ambilan. Dapat apa? Final answer. kerja. Bukan. Modal akhir. Tapi kan, sebenarnya kenapa kita nak buat rekod tak lengkap? Tadi Temoli ada cakap kan, saya tak dapat buat imbangan duga. So, saya tak boleh buat apa. Jadi, maksudnya yang paling penting adalah saya punya untung dengan rugi. Untung rugi saya jadi satu question mark. Okay, untung rugi saya tak tahu. Jadi, sebenarnya saya nak cari untung. I want to find my untung. So, rearrange susunkan dia semula. So, nak cari untung bersih sama dengan apa? Semua barang ini pindah pergi ke sebelah kanan. Everything move to here. So, modal akhir tambah apa? Who can help me? Modal awal Tambah. tambah ambilan. Tambah ambilan. Lepas tu tolak. Modal awal. Lepas tu tolak. Modal tambahan. Betul. Okay, this is the final formula for kaedah perbandingan. Kamu tak payah hafal formula ni. Saya nak kamu, ini formula kena hafal. Sebab ini dekat PKK punya mah. Kan? So, dari sini kamu kena pandai buat ini benda. Jadi, Tenmoli faham tak macam mana you dapat untung bersih? Faham.
Betul ke? Faham? Dan kopi? Done teacher. Okay, now I want you to memorize the whole thing again. This not. Macam mana hafal dia cakap? Okay. Rekod tak lengkap, so tak dapat cari untung. Jadi, saya boleh guna kaedah perbandingan. Saya banding dengan asset liability equity. So, asset liability equity saya kena guna formula equity pemilik. Then you hafal lah. Formula equity pemilik adalah ni. Then dari formula ni saya tukar. So, untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan. I want you to memorize the formula from here. Dari sini. Kalau tidak, you hafal ini. Cikgu. Yes. Yang untung bersih tu bukan sama dengan untung kasar tambah tolak belanja tambah hasil. Itu kalau saya lengkap. Sekarang saya tak lengkap. Kalau tak lengkap, saya tak boleh buat apa. Okay? But it's a good question lah. At least you think like, bukan ke untung kasar tambah hasil tolak belanja dapat untung bersih? Kan? Kalau normal punya, boleh buat. Tapi kalau you punya, contoh lah TV Syah. Maybe after 10 years, you become accountant. Then you punya syarikat cakap, TV Syah, banyak dokumen hilang lah. Macam mana ni? Then you cakap, oh tak apa, saya boleh guna kaedah perbandingan. Kita banding je, kita dapat untung. Tak semesti guna apa. Okay? Tak semesti buat apa. Tapi kalau semua benda ada, buat apa lagi bagus. Apa is the best lah. Apa paling tepat. Ini tak tepat punya. Tapi at least dia boleh buat something lah. Boleh tolong buat apa. Boleh tolong cari untung. Cuma tak tepat saja. Okay? Okay, Temoli ada soalan? Tak ada. Okay, saya nak kamu hafal ini formula. Hafal ini benda. Ten more second, Okay. Dah? Ibisha. Dan Okay. Tell me. Kaedah perbandingan, what they banding actually? equity pemilik. Oh. From first, asset And? Liability, equity pemilik. Yes. Tak ada hasil, tak ada belanja. By the way, I say asset liability equity. Why no people asking me?
Teacher, I didn't see any asset liability equity. Tak ada orang cakap pun. Mana asset? Mana liability? Cikgu cakap asset, cikgu cakap liability, mana ada? No, Temali? Okay, I give you the review. Modal akhir. How to get modal akhir? Asset akhir tolak liability akhir. Then you get modal akhir. So who can answer me how to get modal awal? How to get modal awal? Modal bilangan nombor modal kan cikgu? Modal awal. What? Modal tu dapat dari imbangan duga kan? Nombor tu. Masalahnya saya punya imbangan duga tak dapat buat. Kan saya punya dokumen hilang. How? Molly ada idea tak? Saya sudah bagi hints besar ni. How I get modal akhir? Aset akhir tolak liability akhir. So modal awal? Modal Aset akhir awal ada. tolak What? Dan awal modal awal tolak modal akhir. Bukan. Bukan modal awal tolak modal akhir. aset awal tolak liability awal. Betul. Aset awal tolak liability awal. Sebab apa? Sebab modal kamu ingat tak formula ni? Aset tolak liability equal to equity. Ingat ni? Pernah tengok formula ni tak? Pernah. So come from this formula lah. Aset tolak liability dapat modal. Dan ambilan dengan modal tambahan kita boleh dapat dari maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Okay, tulis dekat you punya nota. Sudah? Sudah. Sekarang kita tengok sini. Next page kita tengok yang kedua ni, the second one. Untung bersih sama dengan apa? Tambah ambilan tolak apa, tolak apa. Okay, what is the first one? Untung bersih. Sama dengan? Tadi ingat? Modal akhir. Modal akhir. Tambah ambilan tolak. Modal awal. Tolak modal awal. Modal awal. Tolak. Tolak equity pemilik. Equity pemilik. Hah? Mana ada equity pemilik? Tak ada. Modal? Tambahan. Betul. Okay, then tadi saya cakap ambilan dengan modal tambahan, kita boleh dapat ni dari mana? Dari maklumat tambahan. Tapi, adakah maklumat tambahan tu mesti ada punya? Tak ada, maklumat tambahan ni extra information So, ini dua tak semesti ada punya. Kalau tak ada,
Untung adalah modal akhir, tolak modal awal. Ini dua mesti ada. You jangan cakap, cikgu, sebenarnya company tak ada modal akhir punya. Kalau tak ada modal akhir, you punya sudah bankrupt lah. Saya punya company tak ada modal awal. Macam tu, you pun bankrupt lah. Tak ada modal macam mana buat bisnes. Betul tak? Tapi ambilan dengan modal tambahan tak semesti ada. Kamu faham apa maksud modal akhir, apa maksud ambilan, apa maksud modal awal, modal tambahan ke? Semua faham tak? Sure? Emily faham ini 4 benda? Sikit. Sikit. Betul. Oh, saya rasa Emily punya ada... Saya punya internet ke masalah? Saya tak dapat dengar macam putus-putus. Tak ada, okey je. Okey je. Okay, modal awal means the money that you put inside the company for the first day. Okay, hari pertama you masuk dalam company kamu. Then, modal akhir adalah modal kamu selepas 1 tahun. After 1 year lah. What is your final money inside? Then, ambilan is you take, withdraw. You ambil barang, okay, ambil duit. Then, modal tambahan means you put inside. You top up money lah. Top up Okay, sekarang saya nak kamu hafal formula ini 1 kali lagi. Sebab saya nampak kamu semua macam tak hafal betul-betul. Okay, sila hafal 5 kali. Tutup mata, hafal 5 kali. Modal akhir, tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan. Hafal 5 kali. Dapat untung bersih. Sudah 5 kali? Sudah hafal betul-betul? Okay, TV Shah first. Formula. Untuk mesin. Hmm. Okay, modal akhir Continue. modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan, modal awal, tambah modal awal. Tolak. Tolak modal awal, tolak modal tambahan. Oh. Apa lagi? Okay, Temali, your turn. Untung bersih sama dengan apa, Temali? Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak awal. You boleh ulang Macam ada salah sikit. Untung bersih sama dengan modal akhir tambah ambilan, tolak modal tambahan, tolak modal awal. Kenapa kamu tolak modal tambahan baru tolak modal awal? Bukan tolak modal awal baru tolak modal tambahan. Dua-dua pun begitu TV Shah tadi pun begitu. Tolak modal awal baru tolak modal tambahan. Sebab apa? Sebab ini dua adalah mesti ada punya. Penting compulsory wajib lah. So kita buat yang wajib baru kita buat yang tak wajib. Ambilan dengan modal tambahan tak wajib. Kalau ada dan kita letak. Kalau tak ada dan kita tak letak. Okay? TV Shah again. Untung bersih sama dengan
modal akhir tambah ambilan tolak modal awal tambah tolak modal tambahan. Very good. Okay. Ingat tak, modal akhir macam mana kita dapat? How we get modal akhir? Aset tolak liability. Aset akhir tolak liability akhir. Modal awal? Aset awal tolak liability awal. 9 dapat dari mana? Dari maklumat tambahan. So, modal tambahan? Modal tambahan dari maklumat tambahan. Betul. Okay, so sekarang kita tengok soalan sini. Dia cakap ini adalah maklumat yang diperoleh pada tahun akhir 31 Disember. This is the last day lah. Last day maksudnya akhir tahun. So, sini dia bagi kita aset. Ini panggil aset awal ke akhir? Last day, last day. Akhir. Akhir. Then, itu modal modal akhir. Bukan, ini modal awal. Biasa itu modal awal punya. Sebab dia belum kira untung, belum kira modal tambahan ambilan. So, ini adalah modal awal. This is before you do calculation. Then, ini liability adalah liability akhir. Okay, then kita ada aset akhir, kita ada liability akhir. Kita boleh cari apa? What we can find? Modal akhir. Modal akhir. Okay, tolong saya kira berapa modal akhir. RM66,000. Okay, 66,000. Lepas tu, soalan suruh kita cari apa? Untung bersih. Untung bersih. How to get untung bersih? Formula. Untung bersih sama dengan Modal akhir tambah ambilan tambah ambilan, tolak modal awal tolak modal awal, tolak modal tambahan. modal tambahan. Okay, so modal akhir berapa? RM66,000. 66,000. Ambilan ada tak? Tak ada. Modal awal, RM48,000. modal tambahan ada? Tak ada. Tak ada. Okay, tolong kira berapa sini? RM18,000. 18,000. Okay, siap. Division tak ada print No printing. Dan Molly ada print tak? Do you print? Have okay. Done right? Okay, ini. Sini Dia ada bagi apa? Apa ni 5,000 ni apa? Modal awal. Why awal? Sebab tu 1 Januari. So the 6,500 Modal akhir. modal akhir. Okay, dan ambilan berapa? 750. 750. Dan modal tambahan? 1,200. Okay. Soalan suruh cari untung bersih. Dan Molly, untung bersih sama dengan apa? Modal akhir tambah Modal ambilan. akhir tambah Ambilan. 9. Lepas tu
Tolak modal awal. Tolak modal awal. Lepas tu, Tolak modal tambahan. very good. Okay, can you guys do? RM1,050. Betul. Temoli dapat? Dapat dah. Okay, so kamu akan dapat 1050. Senang tak? Kalau objektif keluar terus buat macam ni tau. Tak payah buat itu leja tak payah. Itu hanya untuk paper 2 saja, kertas 2. Okay, so sekarang ini pula. Tolong saya kira. Lapan empat 730. No. Okay. Lapan 270. 88? 270. Ah. Temoli dapat tak? 81190. Ya, betul. Divisha, you get 88 kan tadi? What is your mistake? Ambilan you tahu sudah. Modal tambahan tahu sudah. Ini adalah nilai apa? Modal apa ni? Modal akhir. You know them right wrong, eh? Then this one modal awal, right? So, untung besi formula is modal Akhir. akhir. So, 99930 tambah ambilan 560 minus modal awal 15200 tolak modal tambahan 4100. So, 81190. Betul. I think you typo lah. Huh? Okay, so this one. Sekarang dia bagi kamu apa? What is this? 1 Ogos 31 Julai. So, this one is awal, this one is akhir, right? Awal akhir. Okay, then kenapa dia bagi saya kenderaan, inventory, ABT, tunai, ABB sini? Untuk kira apa? Modal. How to get modal awal, modal akhir? Modal awal tu aset awal tolak liability awal. Aset awal tolak liability awal. Modal akhir? Aset akhir tolak liability akhir. Okay, so
Sini ya. Kenderaan kita label sama-sama. Kenderaan tu apa? Aset bukan semasa. We label A only. Inventory? Temoli? Asset. Asset ah. ABT? Tibisha. Aset. Tunai di bank. Temoli? Asset. ABB? Tibisha. Liability. Pinjaman? Temoli? Liability. Gaji belum bayar? Tibisha. Haji belum bayar. Liability. Liability. Kada bayaran prabayar. Temoli? Asset. Asset. Okay. So now you can find for me already. Tibisha tolong kira juga ah. Okay, you find modal awal and then you find modal akhir. Modal awal tu 20,500. Modal awal 20,500. Emily sama? Sama. Bukan 27,700. This one, right? Oh, wait. I typo. 20,500. I typo already. Okay, betul. 20,500. Okay, modal akhir? Dua 6,510. Betul. 510. 26510 betul. Yes. Sini tak ada ambilan ah. Okey, hitungkan untung atau rugi. Macam mana cari? Tak ada ambilan, tak ada modal tambahan. Untung bersih sama dengan Modal akhir tambah ambilan. tak ada. This question don't have. Tolak modal awal. So, kira lah. Enam kosong satu kosong. 6010. Very good. Okay question 10 Puan Laila, seorang peruncit, menggunakan sistem catatan tonggal untuk menyimpan akaunnya. Okay, bukti berikut dipetik daripada buku perniagaannya. Okay, so this question I'm going to use Excel. Let me go to my Excel first. So,
By the way, I teach you how to know this is record tak lengkap. Kamu tengok soalan dia. Puan Laila seorang peruncit dengan sistem catatan tunggal. So, sini kamu nampak tak? Dia cakap sistem catatan tunggal. When you see this question, this is record tak lengkap. Okay? When you see, sistem catatan tunggal. Atau dia cakap, dokumen dia hilang lah. Dokumen dia tidak simpan dengan sistem. Itu adalah record tak lengkap. Okay? Then, record tak lengkap ada dua cara kan? Satu buat apa? Kaedah perbandingan. Comparison. Satu lagi kaedah Analisis. analysis. Okay, but today we only learn kaedah Bandingan. perbandingan. Kita tak buat analisis lagi. Analisis belum sentuh. So, perbandingan. Tapi macam mana saya nak tahu ini adalah perbandingan ke ataupun nak analisis? How we know? Sistem catatan tunggal. Oh, bukan. Ah, Sistem catatan kalau tunggal dia boleh ada buat dua-dua. Yes, Temoli? Kalau dia ada hasil dengan belanja tu kaedah analisis. Very good. Pandai you. Tadi kita cakap perbandingan tu kita banding asset, liability, equity, correct? Then analysis is asset, liability, equity, hasil dengan belanja. So kalau kamu tengok soalan ni, ada hasil. Tak ada kan? Ada belanja ke? Ada. Tak ada. Tak ada hasil, tak ada belanja, itu adalah apa? Perbandingan. Very good. Faham, Tivisha? You tengok soalan saja. Dia akan bagi hint punya. Ini semua aset dengan liability saja. Tak ada hasil, tak ada belanja, itu adalah perbandingan. Okay? Lepas tu ada lagi satu cara. Kalau ini adalah sistem catatan bergu, kamu sudah tahu ini adalah rekod tak lengkap. And then soalan dia cakap, sila buat apur. Akaun perdagangan dan untung rugi. Oh, itu ada hasil, ada belanja, itu analisis. Tapi you tengok soalan ni, ada dia suruh buat apur? Tak ada mah. Dia tak ada suruh buat apur, ini adalah perbandingan. Boleh? Sebab dalam exam, dia tak akan terus terang cakap, sila selesai soalan ini guna kaedah perbandingan. Tak ada. No such thing. You yourself need to know. Oh, ini kaedah apa? Macam tu. Okay? Okay, Tivisha didn't print out, but do you have test pad? Test pad ada. Tivisha punya internet ada masalah lagi. Then Molly? Yes, teacher. You print out, right? Ada print out Oh, Tivisha, you have test pad or not? Test pad. Yang line paper. Kertas yang ada line. Tivisha macam internet slow Tivisha. Your Yes, teacher, internet. internet slow. Yeah, you prepare a test pad first. And then do this question. Teacher, repeat your question. You see the chat box? I What got type in the question? chat box. I say prepare test pad. Oh, okay. Okay. For this question, dia nak kita buat penyata mengira modal awal dan modal akhir. So, okay, normally I draw line sebab nanti saya tak nampak. Okay, Tivisha, kenderaan is what? Asset. Perabot, Asset. kelengkapan,
Asset. Okay. Think very slow. Temali, you have inventory, Asset. ABT, Asset. bank, Asset. tunai, ABB, Liability. ambilan, Liability. li- ah, ambilan is liability, right? Equity. Or equity. Equity. Yeah, equity. Uh, pinjaman, Liability. liability. Okay. Then dia nak kita kira modal awal dengan modal akhir. So kita kira modal awal dulu. Okay, can you write the title first here? Tulis title. Puan Laila. So for Tirisha, you need to draw the line by yourself. Penyata mengira modal pada 1 Ogos 2009. Okay, sudah? Okay, then kamu start macam ni. Asset. So, asset ada kenderaan, perabot, kelengkapan, inventory, ABT, bank, tunai. Okay, then you fill in the first row, first column. Cari jumlah dia. Then liability. Ini kena tolak kan? So, tolak liability. So, liability ada ABP, ada pinjaman. Put here and then total here. And then ini kena tolak, cari dia punya modal awal. Bisha, maybe you need to see my screen, right? Boleh nampak? Kalau tak nampak, bagi tahu saya. Tapi pinjaman macam tak ada kan? Okay, soalan ni tak ada pinjaman punya. Since they don't have, ni tak ada punya. So, ABB terus letak sini lah. Kenapa tak ada pinjaman cikgu? Modal awal tak ada. Sini dash mah. Soalan dash. Oh, boleh start ke cikgu? Saya boleh start buat Boleh, boleh, boleh. No need wait.
Jawapan bagi tahu saya. Cikgu, 52380. Betul. Temoli dapat? Siap. Sorry, cannot hear. Temoli sudah siap kan? Sudah, okey. So, sekarang kamu kena buat penyata mengira modal pada 31 Julai 2000X0. Sama juga macam tadi. Kenderaan, perabot, kelengkapan, inventory, APT, bank, tunai. Oh, sorry. I forgot to write asset. Tolak liability. Then got ABB and pinjaman. Cikgu, dapat Yes. 46590. Betul. 46590. Correct. Dan Molly betul?
Ya, betul. Okay, now we go to the next question. Tadi kita hanya cari modal awal, modal akhir kan? So sekarang you tengok soalan ni. Dia cakap maklumat berikut diperoleh daripada buku syarikat Kim. So sini ada awal, ada akhir. Okay, so ada berapa alatan pejabat, tunai, ABB, semua. Aset dengan liability saja. Kim telah mengambil barang bernilai, zoom in Kim telah mengambil barang 430 sebulan untuk kegunaan keluarga dalam tempoh perakaunan tersebutnya. What is this Apa ni? Ambilan. Ambilan Bulan dia berapa? 430. No, Sekejap. 430 sebulan. 5160. Darab 12 5160. Tengok betul-betul sebulan. Okay, then bawah ni cakap apa ni? What is this? Sebuah komputer lama bernilai 1,200 yang dimiliki oleh Kim digunakan oleh kerani syarikat. What is this mean? Alatan pejabat. Pejabat kena tambah. Apa yang kena tambah? Pejabat. Alatan pejabat. Sebenarnya ini adalah modal tambahan. Dia cakap, saya itu Kim tu bos mah. Kim punya komputer, tapi dia masuk ke syarikat, dia bawa masuk syarikat dan guna oleh kerani syarikat. So ini panggil modal tambahan. Okay? Modal tambahan 1,200. Lepas tu dia cakap dan perkara ini belum direkodkan. Apa maksud belum direkodkan? Maksudnya itu komputer kita belum masuk dalam sistem, belum lagi masuk dalam account. So tadi yang kamu cakap, oh alatan pejabat kena tambah 1,200 kan? Betul tak? Tadi kamu cakap kena tambah 1,200. So, betul, kena tambah. Tambah dekat mana? Awal ke akhir? Akhir. Tambah dekat akhir. Okay, so sini saya tambah sini. Okay, dekat akhir. Kenapa bukan awal? Awal tu bila punya? Awal tu last year punya. Tapi itu komputer this year tahun ini baru bawa. Bukan last year bawa punya. Tahun ini baru bawa punya. Okay, so sekarang alatan akhir adalah 17400. Ada soalan? Jen, saya ada soalan. Kalau ini tak ada, perlu ke saya rekod ini? Tak perlu Kalau dia cakap sampai sini full stop. Okay, ini full stop sudah. Then kamu hanya perlu catat modal tambahan. Tak perlu tambah alatan pejabat. This one only. Tapi kalau dia cakap belum direkod, maksudnya ini belum dia masuk. Tapi kalau dia tak cakap, maksudnya sudah dia masuk. Faham? Okay Okay, so sekarang kita kena label apa? Asset dengan Liability. liability. Okay, so Okay, by the way, Tivisha, your internet seems okay already Peraba is what? Asset. Alatan pejabat, Asset. inventory, Asset. ABT. Asset. Okay, 10 Molly. Tunai di bank. Right. ABB, Liability.
Insurans prabayar. Aset. Faedah belum terima. Sewa belum bayar. Liability. Okay, good. So sekarang dia suruh kamu cari untung rugi kan? What is your step one ah? Tulis nama syarikat dulu. Cari apa dulu? Tulis nama syarikat dulu. Sorry, tulis apa? Tulis nama syarikat dulu ke atas. Oh, okay. Lepas tu, what, I mean ya syarikat Kim lah. Ha. Lepas tu apa? Penyata mengira untung rugi. No. What is the formula again? Untung bersih equals to what? Modal akhir Mhm, tambah ambilan mhm. tolak modal awal Mhm. tolak modal tambahan. Betul. Masalahnya saya ada ambilan, saya ada modal tambahan, tapi saya tak ada apa? What I don't have? Ambilan. Ay, ambilan ada. Oh, Saya tak ada modal awal awal dengan modal akhir. akhir. So, kamu kena kira dulu. Penyata mengira modal pada 1 Mei 2009. Cari dulu modal awal kamu. Okay? Can you find this? Okay, guna ni cari modal awal dulu. Guna format yang sama macam tadi ya. Asset. Tunai di bank kamu tulis bank satu. Dan tolak liability. Okay, cari kamu punya modal akhir. Modal awal, sorry. Good. Sudah? 37020. 372 ah. 37020. Correct. 37020. Okay, sudah dapat. Sekarang benda yang sama, cari modal akhir. Cikgu yang modal awal tu 37020. Bukan, Mei? Kenapa? Kenapa bukan Tak. Okay, perabot is 7,005, alatan pejabat 18,000, inventory 4680, ABT 3840, bank 3570, insurance prabayar 1,008, faedah belum terima 1170. Here correct, right? Then total up your asset 40560. ABB is 3540 mah.
So 40560 minus 3540. Do you get? Yeah. Hmm. Okay, tolong cari modal akhir. Itu alatan pejabat guna yang baru ah. This one, Tu the alatan pejabat is this one. kena tambah ke cikgu? Apa? Kena tambah ke dalam modal akhir tu? Kalau nak cari, kena tambah yang alatan pejabat ke? Yeah, because modal akhir is asset plus liability, right? Ah, And asset minus liability mah. Sama lah. You plus all the asset, then you minus the liability. Teacher, 38280. P8280. Yes. Betul. 38280. Vivian, you try oh, you done ah? dan Okay. So, we get already everything. Then now we can do the penyata mengira untung rugi bagi tahun berakhir 30 April 2000. Okay, maybe this is the first time you see how teacher write ah. UR stand for what? UR means untung rugi, betul. BTB stand for bagi tahun berakhir. Tapi dalam exam tak boleh tulis macam ni ya. Ini short form saja, okay? Sebab saya malas nak tulis panjang-panjang. I believe you also lazy, right? Tapi exam sajalah rajin ha. Bila practice, kita short form. Okay, so what is the formula? Modal. Modal akhir Mhm. ambilan Tambah ambilan, then tolak modal awal dengan tolak modal tambahan. yes. Okay, kamu tengok format dia. Look at the format, please. Modal akhir, saya kena tambah ambilan saya letak sini. Jumlahkan dulu. Okay? Kamu tak boleh sekaligus ah. You kena tambah dulu baru tolak. So, kan nak tolak dua benda. Tolak modal awal, tolak modal tambahan kan? So, ini saya sekaligus tambah dan tolak sekaligus. Ada soalan? Understand or not, Tivisha and Temoli? Dapat untung. Kalau negatif, bukan untung ah. Negatif means rugi. Okay, modal akhir tambah ambilan, lepas tu tolak modal awal dengan modal tambahan sekali. Dapat jawapan. Okay, cuba kira. dia tak start dengan asset ke cikgu? Sudah dapat aset untuk modal awal, modal akhir. Sekarang saya sudah buat untung bersih. I already done lah that one. Okay.
Any answer? Five two zero. 5220. Tivisha, do you get answer? Um, five two zero. Yes, correct. 5220. Okay, check your format correct or not? Betul? This one is bracket, ah. Betul kan? Okay. Okay, so today, what is the formula? Ah? Can you repeat before we end the class? Temoli. Untung besi sama dengan Modal akhir modal akhir, tambah ambilan. Tolak ambilan, modal awal. tolak modal awal, Tolak modal tambahan. tolak modal tambahan. Apakah, macam mana nak cari modal akhir? Escape akhir tolak liability akhir. Macam mana nak cari ambilan? Maklumat tambahan. Macam mana nak cari modal tambahan? Modal awal, sorry. Modal awal. Escape awal tolak liability akhir. Aset awal tambah tolak liability awal. Modal tambahan? Maklumat tambahan. Betul. Faham kan? Faham. Okay. So actually kaedah perbandingan sudah siap. Sudah siap. So next class kaedah analisis. Satu kelas saja untuk perbandingan sebab senang sangat. Okay ya. So see you next week ya. Thank you class. Bye. Bye. Yes. Bye. Debit tu tambah kredit tu tolak salah kan tadi. You want to explain now ah? Ya. Okay. You must understand about your school teach outlay or balo. Bahil. Bahel. Okay, can learn this one, right? Bahel. Okay. Then Molly? Outlay. Okay. Ya. Sama lah ha. Cuma dia punya sequence saja. Sebenarnya nampak tak? A, B, B, A, H, E, L, L, E, H. Okay, sama saja. So, apa maksud sini ya? Maksudnya, aset dengan belanja, mereka tambah sebelah debit. Tapi dia tolak sebelah kredit. So, apa tu aset? Contoh tunai. So, tunai tambah debit tolak kredit. Betul lah. Apa tu belanja? Contoh sewa. Sewa tambah debit tolak kredit. Betul lah. Then, LEH, liability equity hasil, mereka tambah sebelah kredit. Then, tolak sebelah debit. Terbalik. So, liability tu contoh. Liability pinjaman bank. Pinjaman bank tambah sebelah mana? Kredit. Kalau hari ini saya cakap, syarikat ada buat satu pinjaman sebanyak 50,000. So, syarikat terima tunai dengan syarikat pinjam bank. 50,000 dalam cek. Pinjam bank 50,000 dalam cek. Dalam bank, sorry. Dan simpan dalam bank. Okay, then they borrow money and then put inside bank lah. So, first, dia buat pinjaman dia bertambah, betul tak? Pinjaman tambah sebelah mana?
Debit, credit. Credit because it's liability mah kan. So you credit pinjaman lah. Then dia pinjam duit, so dia dapat duit. Dia dapat duit, dia simpan dalam bank. So bank saya bertambah, betul tak? Tambah. So bank tu adalah Asset. asset. Asset tambah mana? Debit. So debit bank. So nampak debit bank, credit pinjaman. So bukan maksudnya tambah tu debit, tolak tu credit, bukan. Saya bagi lagi contoh Tadi kita cakap kita dapat duit mah. Sekarang saya cakap kita bayar duit. Okay? Ali bayar 50 kepada kedai ABC. Contoh macam ni. Okay, 50 dia bayar, let's say dia bayar tunai lah. Saya lupa tulis tunai. So dia bayar tunai 50, tunai dia bertambah ke berkurang? Kurang. Kurang tunai tu apa? Credit. Asset. Tunai tu asset. Asset kurang sebelah Credit. kredit. So kredit tunai 50. Then dia bayar kepada kedai ABC. Kenapa Ali nak bayar dia? Sebab Ali hutang dia makan. Ali hutang kedai ABC. So kedai ABC adalah dia punya siapa? Dia punya AB B. ABB. Dia belum bayar kepada ABC mah. So kalau dia sudah bayar, hutang dia bertambah ke berkurang? Kurang. Kita bayar hutang berkurang mah. So hutang liability berkurang. Liability berkurang sebelah mana? Debit ke kredit? Credit. Debit. Debit. Sebab liability kurang. Liability sebelah kredit kalau tambah. So debit kalau tolak. Faham? So ini kita panggil sistem catatan bergu. Sebab mesti ada debit, mesti ada kredit. Faham Tivisha? Tak apa. Next week punya analisis semua kena guna ni. Tak adalah. Analisis. Jangan buat you risau. Analisis tu susah ke cikgu? Bukan bab 1, bab 2 punya kaedah analisis. Bab 1 punya analisis adalah kita kira dia punya margin, tokohkan kan. Bab 2 punya analisis benda yang 100% different Langsung tak sama dengan bab 1 punya. Dia tak kaitan pun. Dia buat apa PKK punya. Cuma nama sama saja. Nama sama tapi benda tak sama. Okay Okay, see you next week lah. Thank you class. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you.